Okey, sekarang ni Kak Ferry nak kami buat apa? Ya. Kita cuci dengan sekali harum, sekali jamak dia. Kita combine dalam satu kolam yang sama. Okey, boleh? So sekarang dalam ni ada lebih kurang air dalam 6 gayung, 7 gayung. So sabun kita pun 6 scoop, 7 scoop lah. Kenapa Kak Ferry kena banyak scoop ni? Sebab kotoran dia ke? Sebab kotoran dia memang kita nak letakkan kotoran degil yang dahsyat. Dan air kita pun 7 Sebab scoop. biasanya kita letak 3-4 scoop je ya? Ya, betul. Ini kita lebihkan lagi ya? Lebihkan sikit sebab air kotoran yang dahsyat. Seterusnya kita ada kotoran minyak ikan. Minyak ikan. Yang meja lengan panjang berwarna pink. So, kita akan celupkan Abang Roy. Kita dalam celup, minyak ikan jangan terpakai. buang masa. Sementara dia celup tu Kak Jangan Ferry. buang masa. Kak Ferry. Yang Abang Roy tu minyak cakap. ikan. Ini adalah minyak ikan terpakai. Ya. Mungkin dah tercampur sebab masa bergaul tadi dia minyak ikan dah tercampur dengan minyak hitam sikit. Tengok penuh. Ini adalah minyak ikan bercampur minyak hitam. Mekanik pun belum tentu bergelumang dengan minyak hitam macam ni. Kita macam terlebih mekanik. Kita terpanggil mechanical. Mechanical. So kita sebagai mechanical Abang Roy kata, orang mechanical campur kat sini. Dahsyat guys hitam dia. Kita biarkan dalam ni. Ui, panas hari ni. Tak tahu apa yang dia pakai ni. Alright. Ini baju tadi. Nampak sebenarnya baju dah bersih dah. Cuma sebab tadi kan kotorannya dahsyat. Dia tengok bersih dah. Tapi kita nak bilas lagi sekali lah supaya betul-betul make sure dia bersih. Ni kalau rendam lagi ni, Masya Allah. Ya. Ini pasal kita nak cepat Datuk berang sebelah dah. nampak tu? Bersih. Beza sangat. Simple je. Terpanjat lah air.